Okay guys, sekarang ni kita sedang mencari tapak Hey, welcome back to channel Alif Firas. Hai, Assalamualaikum guys. Okay guys, hari ni kita nak pergi ke race Kemahal Pahang. Okay guys, jom apa pun korang kena stay tune video ni. Kita buat semasa ke masa, kita tidur macam mana, kita set up motor macam mana, kita race macam mana. Okay guys, sekarang pukul 1 pagi. Hari ni kita tengah set up, naikkan motor, bawa kemah. Tengah buat motor lagi sikit lagi, baru ada basuh-basuh sikit. Okay guys, apa pun korang kena stay tune. Nanti kita pergi ke Mahal, kita buat konten kat sana, okay? So sekarang korang akan tengok kita orang set up apa semua. Nanti kita orang perjalanan, mana kita orang ngantuk, mana kita orang nak berhenti makan ke apa pun, korang kena stay tune. Ada buat pergi ke race Kemahal Pahang round 2. Ni Fitri, ni Aiman Tode. Orang panggil Aiman Tode. Kok temegang lebih. Okay guys, kita orang bawa motor daripada Aveta. Aveta bagi motor, bagi pakai bawa motor Aveta. Ni kemah Del Racing, sponsor daripada Del Racing, Gabi 27 Sandbagger. Lepas tu Yas Auto Service, sponsor kita orang juga. Pak Saleh, restoran Pak Saleh sponsor kita orang. Okay guys, ni Del dia. Ni kemah yang kita nak set up, bawa pergi sana lah. Ni daripada Del Racing. Lebih kurang kru Mak Marquez ni. Ke apa? Cuma daripada Kenya. Brazil. Daripada Brazil katanya guys. Tu, orang tengah set up. Inilah persiapan pergi race Semua barang kita dah susun, semua kemah. Kita pergi 2 biji Satu Myvi, satu Triton. Triton 3 orang, Myvi 3 orang. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan kami berjalan sampai ke Kemahal Pahang. Apa wish me luck kita orang. InsyaAllah balik, InsyaAllah ada sinar, ada orang kata bawa. Ya. So kita apa pun korang kena stay tune lah. Nanti apa race kat sana, kategori budak, kategori besar, tua, kecil, perempuan, bapa orang, mak orang, semua kita buat konten. InsyaAllah kalau ada masa kita buat lah. So semoga dipermudahkan segala urusan kita orang, perjalanan insyaAllah. Bye. Okay guys, jom kita start perjalanan kita. Pergi ke mamak dulu guys. Lapik perut dulu. Lepas tu baru kita gerak ke sana Kalau tak pernah drive, perut lapar. Macam mana guys? Perut lapar. Driver tak best lah macam tu. Diorang tidur diorang boleh diorang kalau tidur lapar hilang. Aku nak kena tahan 2 jam. Okay guys, hari ni Fitri driver, dia kata lepas makan baru dia tidur. So kita orang nak gerak ke mamak dulu. Okay, lepas mamak baru alik drive, tengok macam mana kalau ngantuk lah. So Fitri ngantuk, kempai dah. Makan baru kita tidur. Dia nak gerak pukul 12 lah Pukul 4 baru nak gerak. Pukul 5 Pukul 5 baru nak gerak lah. Apa pun kita pergi mamak dulu, lapik perut, lapar. Lapar. Jom, let's go.
floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted. Ya, Alhamdulillah guys, kita sarap dulu. Kita makan dekat Mamak Selayang Apa nama mamak kita tahu. Okay, jom kita makan dulu. Lepas tu kita sambung balik. Okay guys, jom kita makan dulu. Lepas tu kita sambung balik. Kita punya projek pergi ke Kemahal Pahang. Okay? Okay guys. Sekarang ni kita ini mamak ni makan. Okay guys. So kita makan ni kita order goreng makan apa lah? Jangan order korang nak tengok agak. Okay. Baik, kita makan dulu. Jalan-jalan cari makan, work all night and drink karamba. Jalan-jalan cari makan, jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan, work all night and drink karamba. Okay guys, Alhamdulillah kita dah lapik perut. Driver kita ni baik. Dia kata dia sambungkan perjalanan dia selagi mana yang dia mampu. Dia cakap balik Sungai Buaya dia bawa, pergi dia bawa. Dia cakap macam tu lah, tapi tak tahu betul ke tak. InsyaAllah betul-betul lah. Sebab mata dia pun dah ngantuk. Driver bangun pukul 9 malam ni. Driver bangun pukul 9 malam. Dia dah cas lama dah. Alif tadi kerja sana sini banyak kerja tadi. So Alhamdulillah perut dah kenyang. Kita buat video sikit, temen-temen sikit. Lepas tu jadi kita tidur lah. Biar driver bawa sampai ke Pahang. Okay guys. Jom. Kita tunggu berhenti mana? Berhenti dekat Petronas Genting. Perhentian Genting lah. Nama pun lupa dah. So driver kita akan bawa ke sana. Kita jumpa di sana. Okay? Bye guys. Okay, Alhamdulillah guys. Kita dah pas solat subuh. Lambat sikit pukul 7. Tadi pergi petrol pump tu tak ada surau lah. Petrol pump tu tutup lah. Macam-macam hal. So ni kita jumpa masjid. Tapi pukul 7 lah lambat sikit sebenarnya. Tapi apa pun kita kena lepaskan tanggungjawab kita. Race motor pun race motor. Solat jangan tinggal guys. Okay. Solat jangan tinggal. Kita jalan apa yang Allah suruh. InsyaAllah kita dapat apa yang Allah nak bagi kan. Okay. Okay guys. Jom kita sambung perjalanan pergi ke trek Kemahal Pahang. Lagi 1 jam lagi lah Ngantuk lah. Okay jom guys. Driver. Okay. Driver masih okey. Sebab bangun dia pukul berapa, kita pun tak tahulah. Okay guys. 20 jam tidur guys. 20 jam? Serius lah? Oh ya? Nasib baik tak ada. Malam. Bertemu malam. Nasib baik tak ada baca Yasin ke. Tinggal 4 jam. Maknya Tak baru. berapa hari. Maknya baru nak panggil ni. Orang macam tahlil. dah siapkan lah. Mi goreng 3 hari punya makan. Okay guys. Jom kita sama balik perjalanan. Borak tak habis. Jalan kena tetap jalan. Okay. Bye guys. Okay guys, Alhamdulillah guys, kita dah sampai ke trek di Kemahal Pahang. Alhamdulillah perjalanan pergi selamat. InsyaAllah dipermudahkan urusan balik dan race. Semoga semua dipermudahkan. Semoga dapat ni bawa balik. Nombor 1 4,000 guys. Okay. Apapun korang, terima kasih siapa yang stay menonton, tengok sampai habis. Kalau boleh jangan skip.
Iklan jangan skip. Okay, jom. Nanti kita set up kemah. Kita letak motor apa semua. Kita letak kemah, tempat tidur. Kita pasang kipas, lampu apa semua. Lepas tu kita tidur kan. Ngantuk ni. Daripada semalam gerak pukul 5. Alhamdulillah pukul 8 sampai. Lepak makan tadi. 2 kali makan. Jom kita sambung kerja balik. Lepas tu baru kita boleh tidur. Okay? Okay. Faham tak? Jom. Let's go. Okay guys. Sekarang ni kita sedang mencari tapak. Kita nak cari tapak. Mana yang kita nak duduk. Kita bertapak untuk sampai hari Ahad. So kita cari tapak lah ya. Sini. Tu boleh kita tidur kemah. Okay. Kita bertapak di sini lah. Ti. Jom kita kau ke dalam ya? Okay guys, jom kita tengok dalam dulu macam mana. Ada tempat yang kita boleh pacak lagi tak? Itu ada track. Tengok dalam ni tak? Kita ambil kat track. Tak payah nak tengok sangat. Oh ni lagi banyak ni. Ni. Ambil pacak atas tu. Kan? Boleh. Ni nampak track ni. Nampak track ha? Oh, sini finishing. Guys. Sini finishing. Tapi ni turun bukit lah guys. Takut tak belen lah. Tapi cayak ni kan. Saya siap. Ke kemah kat sini. Kita punya ya ni ada orang. Kat mas ni. Apa ni? Terus tu. Okay guys. Kita orang nak set up turun motor, pasang kemah apa semua. Kita turun nak letak kamera, pasang kemah pula. Okay guys. Jom tengok kita orang turun motor semua. Okay. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to. Okay, alhamdulillah guys. Kita dah set up kemah, dah siap. Ni lah kita punya persiapan untuk race Sam Vega dan Del dan Gabit 27. Terima kasih yang mana memberi kami keperluan yang nak guna untuk race. Terima kasih yang sponsor minyak, transport apa semua, terima kasih. Okay guys. Motor belum turun lagi, motor dekat atas kereta lagi. Ni kita baru siap set up untuk kemah, kerusi, meja apa semua. Sekarang pun ada free practice untuk motor apa? Motor cut cross, motor KLX, motor 85, 65, 50cc semua ada. Okay guys. Apa pun korang kena stay tune. Hari ni ada tak tunjuk motor. Tunjuk sikit lah. Hari ni kita buat untuk persiapan kemah, pasang apa benda tu semua je. Kalau besok Ana akan post video race pula. Motor 1, motor 2. Hari Sabtu ada motor 1. Hari Ahad ada motor 2. So korang kena ikut apa semasa ke semasa. Okay? Korang stay tune, okay? Okay guys. Bye. Jangan lupa subscribe. Jumpa konten besok. Bye-bye guys.